Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam Penjara Sedun Bagan Pinang, Tuan Najib, Tan Sri Muhammad Isa, sahabat saya daripada Romeh. Alhamdulillah. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian. Dan alhamdulillah, pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat sama-sama berhimpun dan kita berkumpul di surau ini untuk kita sama-sama mendirikan solat secara berjemaah, untuk kita sama-sama menghidupkan malam-malam Ramadan kita dengan kita mendirikan solat tarawih. Tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan kepada kita, qad ja'akum syahru Ramadan, syahrun mubarakun, iftaradallahu alaihi siyamahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang kepada kamu satu bulan, iaitulah bulan yang Ramadan, syahrun mubarakun, satu bulan yang penuh dengan keberkatan. Qad iftaradallahu alaikum siyamahu, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memfardukan pada bulan Ramadan itu puasa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, hadis daripada baginda Nabi SAW menceritakan kepada kita betapa kedatangan Ramadan itu adalah merupakan kedatangan yang dinanti-nantikan. Bulan Ramadan adalah merupakan bulan yang penuh dengan keberkatan. Nabi sebut syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkatan. Tuan-tuan, apabila disebutkan bulan yang penuh dengan keberkatan, berarti Allah Subhanahu wa taala telah pun mentakzimkan dan membesarkan serta memuliakan bulan Ramadan. Seperti mana Allah Taala memuliakan tempat-tempat yang diberkati. Ada tempat yang diberkati, Mekah tempat yang diberkati, Madinah tempat yang diberkati, Baitul Muqaddis tempat yang diberkati. Tuan-tuan, semua tempat-tempat yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala itu, maka di sana ada kelebihan-kelebihannya. Barang siapa yang mendirikan solat di Makkah, maka Allah Taala akan gandakan pahalanya sebanyak 100,000 gandaan. Yang solat di Madinah, di Masjid Nabawi, Allah Taala akan gandakan dia menjadi 1000 kali gandaan. Kenapa tuan-tuan? Kerana tempat ini tempat yang diberkati. Maka tempat yang diberkati itu Allah Ta'ala bagikan gandaan-gandaan pahala. Maka tempat yang diberkati itu Allah Ta'ala pilih. Di Mekah, Allah Ta'ala pilih Mekah sebagai tempat yang diberkati. Lalu Allah Ta'ala lahirkan di bumi Mekah itu seorang Nabi yang sangat mulia, iaitu baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bukan hanya sekadar manusia yang paling mulia, bahkan dialah makhluk yang paling mulia sekali, sama ada di langit maupun di bumi. Bahkan ketika mana Nabi Allah Adam alaihissalam, dia datang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam berkata kepada Allah, "Ya Rabbi bihaqqi Muhammadin ghafartani." Wahai Allah, dengan keberkatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kau ampunkanlah dosa. Lalu Allah Taala bertanya kepada Nabi Adam alaihissalam, "Ya Adam, kaifa alimta Muhammad? Kaifa arafta Muhammadan wa ma khalaquhu?" Wahai Adam, bagaimana mungkin kau boleh kenal Muhammad sedangkan aku belum menciptainya? Aku tak cipta lagi Muhammad, tapi macam mana kau dah kenal Muhammad dan kamu pula bertawassul dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minta dengan kebenaran, dengan keberkatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kau ampunkanlah aku. Lalu kata Nabi Adam AS, "Ya Rabbi, indama khalaqtani wa nafakhta ruhi ilayya." Wahai Allah, ketika mana kau ciptakan aku
Dan ketika mana engkau meniupkan roh kepadaku, wa rafa'tu ra'si, lalu aku mengangkat kepalaku, fara'aitu fi qawa'imil arash, lalu aku terlihat di dinding-dinding arash itu tertulis kalimah maktuban, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tertulis di dinding-dinding arash itu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wa araftu anna Muhammadan makhluqun abduka. Dan sesungguhnya aku tahu bahawa Muhammad itu adalah hamba engkau. Hamba engkau paling kasihi. Tuan-tuan rahmatullah sekalian, hamba yang paling Allah Ta'ala kasihi, yang merupakan makhluk paling mulia di langit dan juga di bumi, baginda Nabi SAW, Allah pilih untuk dilahirkan, dikeluarkan baginda Nabi di Makkah. Kerana Makkah itu tempat yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memilih Makkah untuk apa? Untuk diturunkan padanya Al-Quran. Mulia Makkah. Makkah itu mulia sebab apa? Tetap ada Al-Quran di dalamnya. Ada baginda Nabi SAW di dalamnya. Maka tempat itu dijadikan tempat yang penuh dengan keberkatan. Tempat yang penuh dengan keberkatan. Maka tempat yang penuh dengan keberkatan ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak mau tempat yang diberkati ini disia-siakan. Maka Allah Ta'ala createkan, ciptakan suatu amalan, suatu ibadah yang wajib dilakukan di dalamnya, yang hanya boleh dilakukan di Mekah, iaitulah ibadah haji dan juga ibadah umrah. Tuan-tuan, demikian hal keadaannya dengan Ramadan. Ramadan, Allah Ta'ala muliakan Ramadan, Allah ta'zimkan Ramadan. Lalu Allah Ta'ala memilih Ramadan ini. Pada Ramadan ini Allah Ta'ala jadikan dia bulan keberkatan. Lalu Allah pilih Ramadan untuk diturunkan kepadanya Al-Quran. Al-Quran turun pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Hudan linnas, sebagai panduan kepada manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan dia dijadikan keterangan-keterangan, panduan-panduan bagi orang-orang yang telah pun mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berarti dia merupakan panduan bagi orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala pilih bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keberkatan untuk diturunkan padanya Al-Quran. Dan Allah pilih juga pada malam yang mulia, malam Ramadan itu tuan-tuan, Allah pilih dia untuk diturunkan Al-Quran daripada Lauhul Mahfuz kepada langit dunia. Semuanya berlaku pada bulan Ramadan, menunjukkan kemuliaan bulan Ramadan. Tapi tuan-tuan, sebab mulianya Ramadan itulah, maka seluruh penduduk, hatta di dalam syurga sekalipun, menanti-nantikan kedatangan Ramadan. Nabi SAW sebutkan kepada kita tuan-tuan, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kata baginda Nabi SAW, innal jannata latabakharu wa latazayyanu minal hawli ilal hawli lidukhuli syahri Ramadan. Sesungguhnya syurga itu diwangikan, syurga itu diwangikan, wa latuzayyanu, dan syurga itu dihiaskan, minal hauli ilal hauli, daripada satu tingkat ke satu tingkat, semata-mata masuknya bulan Ramadan. Tuan-tuan, apa maknanya ini? Maknanya bahawa penduduk-penduduk di syurga bersiap sedia untuk bertemu dengan Ramadan. Mereka merasakan kedatangan Ramadan. Mereka rasa kedatangan Ramadan. Maka tuan-tuan, kita atas dunia ni, kalau tak boleh rasa kedatangan Ramadan, lagi parah kita ni. Bulan Ramadan kau buat macam bulan biasa ya. Sedangkan bulan ni tuan-tuan, bulan yang penuh dengan keberkatan. Maka Allah Ta'ala tak nak Ramadan ini disia-siakan. Bulan yang penuh dengan keberkatan ini disia-siakan. Kita kalau nak pergi tempat yang diberkati, nak pergi Makkah, tuan-tuan kena spend paling kurang ada 5,000. 5,000 tak dapat dah sekarang ni tuan-tuan. Paling kurang ada 7,000. 10,000, 12,000 untuk pergi ke Makkah, tempat yang diberkati. Nak buat apa situ? Nak buat ibadat, nak sembahyang kat situ, nak berzikir kat situ, nak baca Quran kat situ. Tuan-tuan, Ramadan kita tak payah keluarkan belanja 1 sen pun. Ramadan datang menyerahkan diri kepada kita. Ramadan datang menyerah diri kepada kita. Allah Ta'ala tak nak kita sia-siakan Ramadan.
Maka sebab itu Allah Ta'ala mewajibkan puasa. Sebab tu Nabi kata, qad iftaradallahu alaikum siyamahu. Sesungguhnya Allah Ta'ala memfardukan puasa pada bulan Ramadan. Kalaulah tidak ada ibadat puasa pada Ramadan ni tuan-tuan, nescaya Ramadan ini kita akan anggap seperti bulan-bulan yang lain. Tetapi bila Allah telah fardukan kepada kita puasa, sebab apa tuan-tuan? Supaya Allah tak nak kita sia-siakan Ramadan. Jangan disia-siakan Ramadan, mesti ada pengisian. Maka Allah telah jadikan pengisian yang wajib pada bulan Ramadan itu, iaitulah puasa. Bulan lain ada puasa tak tuan-tuan? Ada, tetapi tak wajib. Bulan lain diberkati. Allahumma barik lana fi Rajabin. Ya Allah, berkati kami pada bulan Rajab. Rajab bulan berkati tak? Diberkati. Sya'ban bulan yang diberkati. Tetapi di antara 3 bulan yang diberkati ini, Ramadan Allah Ta'ala pilih bulan yang paling diberkati. Dan padanya itu Allah Ta'ala letakkan Lailatul Qadar. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Ramadan ini Allah nak jadikan kita supaya kita isi dengan amalan-amalan. Sebab tu tuan-tuan, Allah telah perintahkan kepada malaikat Ridwan. Allah kata kepada malaikat Ridwan, ya Ridwan, iftahil abwabil jinan. Ridwan, kamu bukalah pintu-pintu syurga. Buka pintu-pintu syurga. Jangan ditutup satu pintu syurga. Untuk siapa? Lis-saimina min ummatin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berpuasa, lis-saimin, bagi orang-orang yang berpuasa. Maknanya tuan-tuan, kalau kau tak puasa bulan Ramadan ni, pintu syurga tidak terbuka untuk kamu. Ada orang bangga tak puasa tuan-tuan, siap buat live lain, buat live kat TikTok, tak puasa, makan minum, ditegur ke orang. Sekarang dah kau dah tangkap dah tuan-tuan, alhamdulillah. Jadi ini tuan-tuan rahmatullah sekalian, pintu syurga dibuka. Jadi tuan-tuan, sekarang ini kita disuruh untuk buat pengisian. Siang kau puasa, malam kau buat tarawih. Hanya pada Ramadan saja ada tarawih. Lepas Ramadan, tuan-tuan waktu Syawal besok buat tarawih, orang kata apa? Gila. Tak pernah dibuat ke orang tuan-tuan. Kita tarawih bulan Syawal. Jadi ada pengisian. Maka pengisian yang paling besar sekali yang Allah telah turunkan kepada kita dalam Ramadan ini, puasa. Dan puasa ini tuan-tuan, dia ada adik-beradik dia. Ada adik-beradik dia. Sebab tu dia sebut as-siyamu wal Qur'anu syaqiqatani. Sesungguhnya Al-Quran dan puasa itu dua beradik. Kalau kau puasa bulan Ramadan, kau tak baca Quran, hilang sebelah adik-beradik kau. Dia dua beradik. Jadi Quran dengan puasa Ramadan ni tak boleh dipisahkan. Jadi kena baca tuan-tuan. Ini kadang-kadang tadarus pun malas. Kan? Tadarus pun tak ada tuan-tuan. Bukan surau ni lah kan? Surau ni ada tadarusan. Tiap malam ada tak? Ha? Macam tak apa dah sorok je, kau tak ada. Macam tak ada sorok je. Ada tak ada sebenarnya? Ha? Ada, tanda ada. Ada tanda bukan talu tu tuan-tuan. Kan? Alhamdulillah ada tadarus. Kena hidupkan tuan-tuan. Kalau kita tak boleh tadarus dekat masjid, kat surau, tadarus dengan bini kita kat rumah. Tadarus dengan isteri kita kat rumah tuan-tuan. Yang penting tadarus. Majtama'u qaumun fi baitin min buyutillah illa liqira'atil Quran wa tadabburih. Tidak berhimpun mana-mana orang di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini fi baitin, di dalam rumah,
fi baitin min buyutin, daripada beberapa buah rumah, sama ada di rumah ataupun di rumah Allah ataupun di surau, dia tidak akan berhimpun illa li qiraatil Quran, melainkan untuk mereka membaca Al-Quran, wa yatadarasunnah, dan mereka tadi bertadarus. Tadarus ni maksud tuan-tuan bukan baca Quran seorang-seorang. Kalau baca Quran seorang-seorang tu namanya qiraah. Tadarus ni kau mesti ada geng, paling kurang 2 orang. Seorang baca, seorang dengar. Itu namanya tadarus. Ya. Kalau kau baca seorang-seorang, itu bukan nama tadarus. Jadi tuan-tuan, pengisiannya kita baca Al-Quran dan kita tadarus Al-Quran. Liqiraatil Quran wa tadarasulah. Kita baca Al-Quran dan kita tadarus sama-sama. Tadarus dengan anak kita pun tak apa, tuan-tuan. Kan? Kita tadarus dengan isteri kita, kita baca tak betul, bini tegur, tak apa, jangan kita marah. Kan? Sebab dunia hari ni, tuan-tuan, dunia hari ni, kadang-kadang bini itu lebih pandai baca daripada kita. Itu sebab, tuan-tuan, mana-mana masjid kita pergi, mana-mana surau kita pergi, yang banyak terlibat dengan tadarus Al-Quran adalah kaum ibu. Kaum ibu. Ia yang banyak tadarus Al-Quran. Yang laki yang mana boleh? Yang laki ialah mana boleh? Sebab laki baca merangkak-rangkak. Kan? Lepas tu sekarang kita pula bila nak tadarus malu. Kalau orang tegur, sekarang malu. La ilaha illallah, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan baca seorang-seorang Quran, baca seorang-seorang, betul ke tak betul, tuan-tuan tak tahu. Kan? Kita baca semua kita lentung. Panjang pendek baca, kita lentung, domung tak domung, semua kita lentung. Semua kita langgar, tuan-tuan. Kan? Jadi tadaruslah baca Quran ni. Tuan-tuan, ya. Jadi bila kita dah baca bulan Ramadan, lepas tu besok kita teruskan lagi. Yang banyak berlaku dalam masyarakat kita, tadarusnya tak apa ada. Tapi majlis khatam confirm ada. Ya. Majlis khatam Quran memang ada. Kan? Tapi dia khatam tak, tuan-tuan? Dia tak khatam pun. Majlis dia khatam. Ya. Majlis khatam ada. Ya. Dia pun tak khatam Quran. Daripada terlepas dia tak khatam, tuan-tuan. Ya. Jadi tuan-tuan dan Allah sekalian, jadi kita sama-sama ingatkan diri kita untuk kita tadarus Al-Quran, kita baca Al-Quran. Itu yang pertama. Sebab tu pengisian. Itu adik-beradik dengan puasa. Kan? Jadi kita ni kan, puasa kita hidupkan. Adik kita yang puasa ni kita hidupkan. Tapi yang satu ni Quran ni, kau tak nak hidupkan kau? Jadi dua-dua kita kena hidupkan. Puasa dengan Al-Quran. Dah tinggal 2 minit, tuan-tuan. Kan? Dah tinggal 2 minit. Boleh sambung kita? Itu pertama. Yang kedua, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala jadikan Al-Quran ini sebagai syafi' Allah. Nabi SAW sebutkan kepada kita. Nabi kata apa? Iqra'ul Quran. Hendaklah kau baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafa'atan li sahibihi. Syafi'an li sahibihi. Bacalah oleh kamu Al-Quran. Fa innahu, sesungguhnya Al-Quran itu ya'ti yaumal qiyamah, dia akan datang pada hari kiamat nanti, syafi'an li sahibihi, sebagai syafaat kepada orang yang membacanya. Ya. Dia akan jadi syafaat kepada orang yang membacanya. Tuan-tuan, itu di hari kiamat. Bahkan disebutkan juga oleh Syekh Abdul As-Samarqani, yang dia kata apa? Yang dia menyebutkan bahawa apabila orang yang sentiasa berdamping dengan Al-Quran, yang membaca Al-Quran, sebaik sahaja dia masuk ke dalam kubur, maka Al-Quran bersama-sama dengannya. Al-Quran bersama-sama dengannya. Wa in kana lahu syai'un minal Qur'ani kafahu nurahu. Kubur bagi tahu, tuan-tuan, kubur ini gelap, sempit, menakutkan.
Lalu kata Syekh Abdul Hasan Al-Qari, wa in kana lahu syai'un minal Quran, sekiranya dalam hati kamu itu ada sedikit tentang Al-Quran, kamu tak pernah tinggalkan Al-Quran dalam hidup kamu, kafahu nurahu, itu sudah memadai untuk menerangi kubur-kubur kita. Bahkan disebutkan juga tuan-tuan, man arada ayyan jua, barang siapa yang nak selamat min azabil qabri, daripada azab kubur, fa'alaihi ayyaltazima bi'arba'ati asya'in, maka hendaklah ia melazimkan diri dia dengan 4 perkara. Nak selamat daripada azab kubur, kena lazimkan diri dengan 4 perkara. Yang pertama dia sebut muhafazatus salawat, jaga sembahyang. Jaga sembahyang. Yang kedua wasadaqatu, sedekah. Ramadan ni kena banyak sedekah tuan-tuan. Ya. Saya dengar surau ni nak pasang kapet, sedekah lebih-lebih sikit tuan-tuan. Ya. Nak pasang kapet kan? Nak pasang kapet mesti cakap tadi. Jadi tuan-tuan, kita sedekah lebih-lebih sikit. Dalam Ramadan ni kita sedekah lebih, Allah telah gandakan lagi. Ya? Allah telah gandakan lagi. Ni nak jadi penyelamat kita dalam kubur, sedekah. Ya? Sedekah. Yang kita nak sedekah ni tuan-tuan bukan barang kita dah tak pakai. Baju kau tak pakai, kau sedekahkan ke orang. Kau pun tak nak, kau beri ke orang. Kau ingat orang nak. Jadi kita nak sedekah barang yang kita suka. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tak akan dapat satu pun kebaikan melainkan kamu menginfakkan, kamu sedekahkan barang yang kamu suka. Yang kedua tuan-tuan, banyakkan sedekah, nak selamat dalam kubur. Yang ketiga, wa qiraatil Quran, dan membaca Al-Quran, nak selamat kubur. Baca Quran tuan-tuan. Ya. Dan yang akhir sekali, wa tasbih, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. 4 benda ni kau buat, tasbih, banyakkan tasbih, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kau buat 4 benda ini, kata Syekh Abdul Hasan Al-Qari, selamat kamu daripada siksaan kubur. Salah satunya tadi baca Quran. Salah satunya baca Quran, nak selamat dalam kubur. Dan kita duduk atas dunia ni tuan-tuan, nak selamat ikut Al-Quran. Jaga hati kita, bersihkan hati kita dengan Al-Quran. Kata Syekh Ibrahim Adham, dia kata kepada kita, dawa'ul qalbi khamsah, penawar bagi hati itu ada 5. Penawar bagi hati itu ada 5. Yang pertama, qiraatul Quran wa tadabburih, baca Al-Quran dan tadabbur maknanya. Baca Quran, tadabbur maknanya. Bukan kita main baca tak tentu arah tuan-tuan. Baca, tengok sikit makna dia, tadabbur makna Al-Quran. Ya. Kita barangkali boleh khatam 1 juz, boleh khatam 30 juzuk dalam Ramadan, tetapi berapa kali kita tadabbur bacaan Al-Quran kita? Ya. Jadi nak hati tadi nak hidup, baca Quran dan tadabbur makna dia. Itu pertama. Yang kedua, zikrullah wa tafakkur an khalqi, zikir dan fikir tentang ciptaan Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pada pertukaran siang dan malam, pada kesemuanya itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi tuan-tuan, kita tengok langit, tengok bumi, tengok pertukaran siang dan malam, kita fikir tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Semua itu ada dalam Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran? Apakah kamu tidak mentadabbur Al-Quran? Allah suruh kita tadabbur, tengok. Ya. Allah suruh kita fikir. Afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat? Apakah kamu tak tengok bagaimana unta-unta kami ciptakan? Allah suruh kita tengok kejadian yang ada sekeliling kita. Itu untuk kita hidupkan hati kita. Yang ketiga,
Qiyamul lail. Bangun malam. Hidupkan malam-malam. Tuan-tuan, tarawih ini qiyamul lail. Qiyam Ramadan. Ini tarawih. Sebab itu kita nak dapatkan pahala qiyam sepanjang Ramadan ni tuan-tuan. Nabi SAW sebut kepada kita apa dia? Man shalla salatan ma'a imam. Barang siapa yang sembahyang bersama-sama dengan imam hatta yansarifu, sehinggalah selesai sembahyangnya, katabalahu qiyamul lail, maka Allah Ta'ala akan tulis baginya pahala qiyamul lail. Jadi tuan-tuan, kita tarawih malam ni berapa rakaat? 8 rakaat. Kalau habis bersama dengan imam sampai witir, 3 seboleh rakaat. Kita ni kadang-kadang ada orang tuan-tuan, lepas 8 dia pun cabut. Ya. Yang lebih parah lagi tuan-tuan, lepas 4 rakaat pun cabut juga. Lepas 4 rakaat cabut juga. Kau sembahyang apa tu? Ya. Tarawih ni pada kurang 8 rakaat. Ya. Kau sembahyang tarawih bersama dengan imam sampai habis. Hatta yansarifu. Sampai selesai. Mana imam bagi salam waktu witir tu, kita selesai bersama dengan imam, baru ditulis pahala qiyamul lail. Janganlah kita nak esen lah tuan-tuan. Salah rakaat dia balik kan nak tambah lagi, tu cerita lain. Kan? Selesaikan semua witir sama-sama dengan imam, nak dapatkan pahala qiyamul lail. Balik sekarang belum tentu kau boleh qiyam lagi. Kan? Balik sekarang kau mengeteh, kau tunggu sana, kau berburak-burak, kau tengok handphone, sudah terlelap dengan handphone tuan-tuan. Ya? Jadi tak payah. Selesaikan kat sini. Dah dapat dah qiyamul lail. Kau nak boleh, kau malam sekarang terjaga, boleh bangun lagi solat tahajud dan sebagainya. Ya. Tu yang ketiga. Yang keempat, lepas ni saya nak habis ni tuan-tuan. Kau cakap saya habis ni tuan-tuan. Yang keempat, khala'ul batni. Kosongkan perut kita. Kosongkan perut. Kosongkan perut tu maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya kurangkan makan. Kan? Kurangkan makan. Ni puasa. Kan? Siang betul kau tak makan, tapi buka kau melantak. Kan? Bukan banyak makan. Kan? Jadi kita kan buka makan, kan moreli makan, kan balik di tarawih kan singgah pula kedai mamak makan lagi. Kan? Lepas tu sekarang sahur makan lagi. Sudah banyak pula dia makan bulan puasa daripada bulan-bulan lain. Kan? Khala'ul batni, kosongkan perut kita tuan-tuan. Ya? Kurangkan makan. Kita nak ibadat. Dan yang akhir sekali, wa musahibatul ulama, dan hendaklah kita berdamping dengan para alim ulama. Maknanya kita duduk dalam majlis ilmu. Cari para ulama, duduk dalam majlis ilmu dia. Tuan-tuan, jangan bila ada majlis ilmu kau cabut. Kan? Ada majlis ilmu cabut, ada majlis ilmu cabut. Kan? Tapi suruh sembahyang tak erti. Kadang-kadang ambil uduk pun tak menurih lagi tuan-tuan. Tak menurih tu pasal tak betul lagi. Minta maaf lah tuan-tuan. Saya orang mancih tuan-tuan. Kadang terlepas cakap tuan-tuan. Jadi tuan-tuan rahmatullah sekalian, jadi itu mudah-mudahan kita dapat manfaatnya insya-Allah. Kesimpulannya tuan-tuan, yang pertama sekali, Ramadan ni bulan Al-Quran. Jangan kita sia-siakan Ramadan. Kita baca Al-Quran, kita tadarus Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, Quran ini bagikan syafaat ke kita. Yang ketiga, Al-Quran ini menyelamatkan kita ketika mana kita berada di alam kubur. Yang keempat, Al-Quran ini membersihkan nyawa kita, membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita. Jadi mudah-mudahan kita ambil manfaat, ambil iktibar bersama insya-Allah. Cukup sekali itu aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.